Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu mengeluarkan amaran kepada orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan kemusnahan harta benda serta pencemaran alam sekitar yang lebih serius. Pengarah JBPM Terengganu, Nur Mahathir Mohamad berkata, sebanyak 1,420 kes kebakaran terbuka telah direkodkan di seluruh negeri bagi tempoh 1 Januari hingga Sabtu. Menurutnya, statistik tersebut menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan dan memerlukan tindakan pencegahan segera daripada semua pihak. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak 1,121 kes melibatkan kebakaran belukar dan lalang, diikuti hutan 139 kes, kebun 16 kes dan lain-lain kebakaran terbuka sebanyak 144 kes. Statistik ini menggambarkan risiko kebakaran yang tinggi bagi mengelak kejadian menjadi lebih serius dan tidak terkawal, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Nur Mahathir menegaskan, pihaknya kini mengambil pelbagai inisiatif termasuk bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu untuk membuat bahan larangan di semua masjid dan surau seluruh negeri.